Tuan Wah bagi cashback percuma. Tuan Wah pun bagi takaful sehingga RM50,000 percuma. Data tak habis, siap boleh bawa ke depan. Coverage paling luas. Tuan Wah ada affiliate system di mana kita boleh recommend dekat orang, kita dapat bonus. Dan bila mereka pakai, mereka top up tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan kita dibayar. Tapi itulah, kita boleh cakap je. Bukti kat mana? Bila kita cerita dengan orang, jangan cakap je. Kita kena tunjukkan bukti sekali. Baru orang percaya. Bila satu benda kita cerita ni terlalu bagus, orang akan fikir benda tu macam too good to be true. Tapi bila kita tunjuk bukti, baru orang ada confident. Betul? Semua benda ni kita boleh tunjukkan dekat dalam apps Tuan Wah. Tuan Wah bagi cashback percuma. Tiap kali kita top up diri sendiri pun kita dapat cashback semula sehingga 5%. Macam mana kita nak tunjukkan? Kita pergi dekat bahagian Wow Cash. Dekat situ dia akan tunjukkan jumlah cashback yang kita dah dapat. Setiap kali kita top up, pada hari esoknya baru sistem akan update dekat dalam Wow Cash ni. Kita boleh scroll ke bawah, tunjuk dekat bahagian transaction history tu, itulah cashback yang telah kita dapat. Cashback kita akan dapat bermula 3% sampai 5%. Bergantung berapa lama kita dah guna SIM card Tuan Wah. Ingat, top up hari ni, esok baru dia update dekat dalam Wow Cash. Duit dalam tu kita boleh guna untuk top up balik diri kita sendiri, ataupun kita top upkan dekat orang lain, ataupun kita boleh transfer pada sesama ahli berjual beli. Tak ada masalah. Tuan Wah bagi kita takaful sehingga RM50,000 percuma. Soalnya, mana buktinya? Dekat sini kita boleh pergi dekat bahagian usage, kita scroll dekat bawah sikit, dekat situ dia dah tunjuk dah status takaful kita. Kita boleh klik dan dia akan tunjuk PA takaful kita RM50,000, insurans nyawa RM4,000. Kalau kita pakai SIM card BIS, inilah coverage yang kita dapat. Kalau kita pakai SIM card Lite, kita hanya dapat RM30,000 saja PA takaful. Dan kalau kita pakai SIM card Pro, RM30,000 PA takaful dan RM4,000 insurans nyawa. Cuma untuk kita pastikan takaful kita aktif, pertama kita kena update maklumat waris. Klik edit dekat situ, masukkan maklumat waris kita. Kita kena guna SIM card itu sebulan dulu, baru status dia akan bertukar kepada aktif. Jadi bila kita nak tunjukkan bukti, tunjukkan dekat sini. Jadi barulah orang percaya. Tuan Wah gunakan coverage Celcom Digi. Celcom Digi adalah coverage yang paling luas dekat dalam Malaysia. Macam mana kita nak buktikan Tuan Wah Celcom Digi? Senang saja. Dekat dalam apps Tuan Wah, scroll paling atas. Dekat situ dia ada tunjuk Tuan Wah powered by Celcom Digi. Settle. Data yang kita guna tak habis. Kita nak tunjukkan benda tu senang saja. Ini adalah data balance kita. Sebelum data tu habis, pastikan kita top up siap-siap. Refer pada validity ni. Bila dah sampai tamat tempoh, automatik dia akan tolak kredit kita dan dia akan langgankan plan data yang sama. Baki data yang tak habis tu dia akan bawa ke depan. So mana bukti data tak habis bawa ke depan tu? Tengok yang warna hijau tu. Kita boleh klik kat bulat kat situ, dia akan tunjuk berapa banyak data yang tak habis dia dah bawa ke depan. Apabila kita recommendkan SIM card ni pada orang, kita dibayar. Macam mana kita nak tunjuk? Tekan dekat bahagian business, pergi dekat view detail tu. Dekat situ dia ada tulis Fast Track A dengan Fast Track B. Inilah bonus yang kita dapat apabila pelanggan aktifkan SIM card. Kita boleh klik dekat jumlah tersebut, dia akan tunjukkan nama orang tu siapa dan berapa banyak bonus kita dapat. Kalau orang tu aktifkan SIM card Lite, kita dapat RM9, Pro RM15 dan BIS RM50 guys. Bila nak dapat duit tu, tekan dekat bahagian info tu, dia akan tunjuk tarikh bila bonus tu akan masuk. Jangan lupa update account bank. Setiap kali mereka top up, kita akan dapat income. Cakap je, mana buktinya? Senang saja. Setiap kali mereka top up, sistem akan update income kita tu dekat bahagian passive income. Kita klik amount passive income kita tu, dekat situ dia ada tunjukkan pecahan income kita dekat tier 1, 2 dan 3. Contoh kita klik dekat tier 1, dia akan tunjuk senarai ahli-ahli yang telah top up dan dia akan tunjukkan jumlah royalty yang company bayar pada kita. Contoh tier 1 kita dapat 10%, maka dia akan tunjuklah dekat situ, top up RM10 dapat RM1, top up RM30 dapat RM3, top up RM50 dapat RM5. Ini adalah total amount top up yang telah dibuat oleh ahli-ahli dan ini adalah jumlah commission yang kita dapat, 10% daripada total amount tersebut. Jadi bila kita tunjukkan bukti yang orang top up kita dapat income, barulah dia orang percaya. Daripada app saja pun kita dah boleh ceritakan pada orang. Simpan video ni untuk rujukan.